Kita dah sampai di Samsapura tapi nak pergi kedai depan. Macam biasa nak tengok-tengok kat sini. Memang makan bertambah dan macam-macam. Ayam panggang. Ini datang hari tu dah ada. Lepas tu kita nak ke depan sikit. Kita nak beli ni satu. Satu ni. Sebelum pergi makan ni, tadi kita beli kuih sikit dengan martabak. Simple je. Hari biasa pun ramai. Orang yang besar nak makan gyoza. Kita gyoza. Ini hanya saja. Rasa sangat Thailand. Bukan hanya yang cumai goreng kita dah sampai. Nak rasa comelnya. Sebenarnya sos dia senang buat rasa nak sedap tak? Tunggu green tea. Rasa sumai lah. Kalau korang suka sumai, korang tak suka lah. Sedap lah. Ayam kan? Bibi memang suka pun ada. Ni sos ayam tadi. Sos ayam tadi sedap. Gyoza kita dah sampai. Sandwich pun penuh. Nampak? Apa? Ketiak abang juga. Nak ambil. Sos kita ambil. Tapi saya kita sedang goreng. Buka kan? Tutup. Dekat Borato yang ujung ni. Nampak? Enggak je lah korang nampak. Perfume butterfly tu kata dibuka dekat sini dah. Dekat dengan banana. Sebelah dia ke? Ni apa ni? Ni tak tahu mana kata. Kita telefon If and Boy. Sudah sampai. Tu dalam tu lah butterfly dia. Aku dah nampak dah. Okay. Uniqlo sebelah je korang. Musadabak. Ni. Wow. Dah sampai. Aku lagi suka galangal. Mango rice. Galangal sedap kan? Mango. Kita tengok kedai dia macam ni lah. Comel. Abang pun comel. Mak, hai. Mungkin Galangal tu boleh beli yang kecil sekali kot yang dua ni. Senang nak bawa. Weh, unik gila bau dia. Ni macam bau air gas. Apa bau apa dia punya ni nama? Auspicious. Boleh. 10 ml mango sticky rice. Dah galangal Sudah aku nak galangal. Ni keluar dia. Galangal lu bila dia. This one is tester also? Bau dia lain. Bau dia sedap. Ni semua tester. Oh, mango leaf. Ni daun rumput yang jatuh. Lotus ni. Tak, ni sama island bau seperti ranting. So, kau pilih lah. Kedai dia dekat gila dengan kedai baju kat situ, cute. Kak Ina, let's go. Dah sampai. If and Boy. Weh, banyak gila benda best. Dia sangat besar. Oh. Brush 200 plus. Okay, product. Oh, this looks interesting. Keratin premium. Keratin juga. Banyak yang kecil-kecil, boleh cuba. Ni pun ada. Ni yang kecil. So like easier for us to drink. This is so cute. Boleh gantung kat bag. I think I should get one. Dia macam membazir. Dia tak balik. And eyeshadow ni pun cute. Should I get one? Should I? Oh my god, this is so cute. 20 lebih. Nice. Hasil kita kat sini. Thank you. I nak beli ni. Dia suggestkan. Ni pun bagus. Brown purple. Is it? I don't know. I don't even know. I can't think. Oh my god, aku dah habis korang kat sini. Aku tak boleh diselamatkan. I'm lost. Belanja? Thank you nak. 189. Disebabkan kita malah nak jalan, kat sini ada servis bagi percuma. Oh, sejuknya naik pagi.
Seronok je shopping naik bagi. Sebab kawasan ni besar, kau nak boleh je kau nak jalan berkicap lah nak. Sebab dia outdoor kan. Yang dekat Elmina tu ada bagi ke? Tak sure. Pernah lalu je tak turun ramai sangat Kan? masa tu baru buka. Ramai Masa tu second day aku macam saja dia tengok apa ini sekali. Oi, tidak lah terus aku balik. Tu kat belakang sana tak so? Anywhere dia boleh je. Kau tahu So ada je hantar dekat Food Villa. Mesti DIY sekarang memang mendunia. Dekat Indonesia banyak. Dekat Thailand pun banyak. Ha. Indonesia banyak. Dalam mall DIY besar gila. Kita punya DIY Malaysian product. not product. Bukan produk local brand. Company. Ya Allah, local product. Tapi kan diorang kan Produk semua made in China. tapi kan diorang dekat Turki pun ada macam negara-negara di sana. Baguslah Malaysia Kan? punya apa? Okay, kita nak mendurian di Durianism Cafe. Nampak? Oi, durian. Durian cafe jual tom yam juga. Itulah masalah dia. Kalau jual durian je tak leceh makan kot. Bingsu durian. Ya, ada roti durian. Nice. Weh, ni air apa ni? Nakama Cafe. Makam. Sedap ni nampak. Spa. Nail polish. I saw the kedai that we want to go. It's over there. Hari ni memang hasil kita eat and boy dan makan. Tadi katanya kita tengok kasut. Lepas tu nak masuk kedai cloud ni. Masuklah koma. Kami tengok. Lepas tu nak pergi tengok kasut, nak pergi makan durian. Wah. All halal? Semua halal. Orang kata yang tanya halal. Ni best seller. Ni nama dia Love. Nampak tak? Love Kumamato Cream. Saya nak. Sedap tak? Coconut cloud. Coconut cloud tak biasanya. Biasa coconut cloud. Tak nak lah, nanti salah order lah. Janganlah satu, dua. Satu dulu, rasa dulu. Satu tu dengan satu kroffel. Okay, kat sini kan, I think the food nampak sangat cantik. Look at this. Kalau apa ni lah makanan-makanan aku. Nah, Di Jepun pun macam lah berjadi. idea menarik tak? Oi sangat sedap. Cincang? Oh mak kau. Asal aku memusnahkan barang bibik je ni. Tak, barang bibik yang merata-rata. Bibik tahu. Weh, kuning aku tebalnya. Kita dah try Aku bro. cakap, babe jangan lebih garam aku tak Macam wayang. Unaina. I try all the product. I beli 10 eyebrow product dekat sini sebab benda lain berat no. Eyebrow kan macam batang-batang boleh masuk bag. Tak. Kita kan tak boleh extra lagi. Sedapnya. Sedap dah tunjuk dah air ni. Belum. Peach yogurt. Oh mak kau. Nasib baik selamat babe. Oh my god, jatuh kat tangan orang tu. Kita selamat malu. Masuk dulu tak apa. Terus ke laut kereta aku ni sekarang tak ke laut sebabnya benda berapa belah-belah ringgit rasa. Ya aku nak lah makan sedap ni dah bagi kat aku. It's crunchy. Sikit kan jatuh lagi barang big. Sedapnya. Oh my god. Aduh. Oh my god, ada gula. Patutlah lagi sedap. Ni caramel kan? Ni caramel. Ni caramel kan? Berapa ringgit ni? Tak sampai 200. Enak. It's crunchy, yummy. Tahu tak bibik kan hari tu kan? Caramely. Bibik teringin nak makan ni tau. Bibik suka makan apa tu? Yang peanut coklat yang macam ni benar. Wafer. Oh, apa ha. Waffle. Lepas tu ni lihat. Tebal dengan lihat, nak nangis. Salah teringin. Dekat mana? Dekat pekan tu lah. Dekat apa? Apa nama tempat tu kalau orang tak lepak-lepak tepi jalan tu? Tepi pantai tu. Oh ya. Lalu bibik. Bila nak ke kampung kami ada pantai. Walaupun tak ada air. Ada pantai tapi tak ada air. Pantai dia kering kontang. Pantai air dia dah pergi kat tengah. Ni bibik jaga. Kita dekat Pram Spot. Dia macam kedai kasut. Kedai kasut bundle. But kinda new, I guess. Aku malah nak masuk sebab bau kasut. Kat sini je lah.
Dia macam ada tempat duduk macam ni. Tak boleh pakai kasut. Yeah, you have to open your shoes. So I'm so lazy. We gonna wait here. See. Kakak-kakak shopping. I believe that bag aku yang 7 kilo tu is supposed to be muat. Okay, by the way korang, aku tadi ada beli satu tumbler yang so cute. Too cute to be true. We love it. Okay. Kita orang dekat Central Festival. Dekat dia punya food court punya kat level 4. So korang boleh tengok. Kat sini kan makan konsep sama. Kau isi duit. Lepas tu sebenarnya boleh je bayar pakai kad bank kita. Tapi kalau korang dah tukar Thai baht, seboleh-bolehnya habiskanlah duit korang tu. Kalau tak kau pakai CIMB bank boleh. Pakai kau punya QR Maybank boleh. Boleh ke siap boleh? Boleh. Dia tulis kat depan tu boleh bayar pakai apa. Yang Malaysia nak by countries. Accepted apa. Kau bayangkan ni by countries tau. Ni apa, ni apa. The macaron look so nice. Ini daripada Bangkok baru buka kat sini. Kalau kat Bangkok maksudnya apa? Viral. Mesti ada dekat sini. So kita nak try. Kita kat kedai cute namanya Glow Wow. Macam nak Christmas. Nampak tak? Macam nak Christmas kan? Welcome to the Glow Wow. Pokok Christmas ada. Oh, dia banyak barang kecil-kecil sini. Ginilah kedai dia. Kau suka mana Kak Su? Kau suka dalam lagi. Kak Su. Jom. Apa yang wow-nya? Apa yang wownya? Lah bang-bang gini. Oh, tapi dia besar lah. Tu ada kipas. Kipas nak gajah. Dia macam DIY tapi versi sini. Aku akan kena kutuk buat kipas given. Kepala besar macam ni. Mana tak dikatakannya. Sekarang dah pukul berapa? Anak-anak? Anak-anak, sekarang kita dah pukul 7.12 minit. Kita nak pergi makan shabu-shabu. Dah order dah? Dah order. Dah order Grab. Sebenarnya shabu-shabu daripada sini hanya dalam 1 kilometer sahaja. Tapi kita memandangkan hujan. Ya. Di bumi ini kita naiklah Grab malam-malam. See? Where is the Grab? Abe Grab mana Abe Grab? Pergi ni, baju masih sama, seluar lain. Sebab seluar yang aku pakai pagi tadi dah terkena tumpahan air susu korang. Sadis tak aku? Terpaksalah pakai seluar lain walaupun dah nak balik ni tak nak bawa banyak baju semua. Nasib. Grab dah sampai. Bye-bye semua. Jumpa dekat shabu-shabu. Kita comel lah kat sini. Kita dah sampai. Madam Shabu halal. Sebesar-besar gabak kau kalau tanya kau halal ke tak. Tampak tak halal tu. Okay, look at the tofu cheese. Yang ada kat yang Nampak tak? Dia macam kau tengok tofu cheese dia. Cool. Kalau kita beli tofu cheese, kita macam udang yang dah siap masak. By the way, this one not really sebab dia rasa macam basil. It's a dessert time. Yang ni macam keladi dengan something. Oh my god. Taro dengan something sangat smooth. Unlimited ice cream. This is mine. Matcha sedap. Yang ni apa tadi? Avocado ni memang macam susu dalam mulut, macam lembu tu dalam mulut. Aiskrim 3 benua kita dah sampai sebab kita tak sikit-sikit. So first kita nak rasanya hijau ni lime. Hijau macam aiskrim lime yang dalamnya ada vanilla. Faham? Ni rasa macam kopi. Dia punya cheese macam kopi tu. Panda pop. Sebiji rasa panda pop. Dan lebih kenyang. Hi, good morning. Day 3 dekat Bandung. This is my outfit today.
Day 3 dekat Bandung. Bodoh ke apa? Bukan day 3 sebenarnya. Hari ni nak balik. Dekat Hanyai lah. Ya Allah. Macam mana kita boleh salah? Kita lupa kita dekat Hanyai bukan kat Bandung. Tak malu. Baju kita beli dekat Pram, my favourite shop kalau kat Hanyai. Love. Seluar putih. Baju beli dekat Bandung. Oh tak, ni beli kat Jakarta. Love. Tengok belakang dia. Love. Let's start our day dengan sarapan. Nombor 9. Belakang ni. Adalah nampak. Guys, tak mana. Nombor 9. Aku dah datang banyak kali tak dapat lagi Pakcik baru nak goreng ayam. Let's join the club. The Hype Club. Oh ni harga dia. Ayam. Ayam kita ayam abang goreng. Bukan ayam express. Ni aku kenapa ada ni? Telur. Telur. Kuningnya telur. Oh. Sikit saya nak susu satu. Cuba sama. Ni ayam apa? Ni kenali. Okey, senang sikit nak makan. Mana ayam apa kuih tadi? Bila besok. Bileng. Makan aja. Banyak tu. Habis ni kan ambil tu. Ayam dia sedap. Oh, nama dia Jangok. Jangok. Jangok ke jangok? Heaven kacang. Semua kacang. Ni BBQ. Baru datang. Ni honey. Sirop madu. Geram madu. Kedai lain tak ada. Tak ada. Yuan, Mak dia, mama dia buat. Dia tapi ni kan kulit dia pun dah berat. Tak belang. Ada. Tapi kalau yang tak ada kulit tu dia simpan lama tak boleh, lepas tu dia pahit. Ini 2 hari habis. Sedap. Sedapnya BBQ. Sedap BBQ. Sedap baru datang. Tak boleh banyak naik flight. Berat. Sikit. Ambil sikit pun boleh. Berapa? Sayang. Sedap kan? Ni. Sedap. Sedap. Dia kat tengah ni. Ni. Anas Kim Yong. Apa nama? Anus Kim Yo. Viral dalam TikTok. Anus Kim Yong. Kalau tu 100 gram berapa? 100 gram 50 baht. 100 gram. Ada Serius ah? Boleh WhatsApp? Mana? Ada kat belakang pas. Wow, dia dah punya special plastik Okay, boleh pun. Boleh post mention ni. Ini yang tak cukup luggage ni. Ini. Terkorban. Tengok cantiknya. Ni Ni kalau baju raya ni lawa dah. Cantik. Tapi tidak boleh. Boleh pun. Tu. Kebaya. Cantik. Oren. Ini ada oren. Itu lagi cantik. Itu lagi cantik. Ya, tanya. Cantik lagi ni. Itu macam kena runtuh. Ini Lawa lah ni lah. Kau bukan nak Ini boleh lawa lah. buat tu. Only one mother and only If two mother buy two. and only 100 ada. Only one mother 100. Guys, this day kita orang ambil kurang manis and it's so good. Kalau aku tak suka campurkan. I like to rasa the foam kat atas and then baru rasa kat bawah. So foam dia lemak yang lemak biasa. Ni pula manis yang tak letting. No. That. Dia orang sembang. Dia nak keluar. Dia pun nak bayar. Member dia dah tunggu kat luar dah. Kelakar. Macam kita orang semalam lah. Not good.
Abang tu kan cakap okay, macam goodbye lah kan, macam have a nice day. Not good. Not good. Kau tahan Grab pun tak bayar. Lawak gila. Salah bagi duit. Dia like 100, you bagi 20 baht. Orang tu dah macam not good. Kenapa aku kena scam? Dia macam aku kena scam kau pelanggan ke? Tak, kita selalu bagi duit je. Macam bagilah. Macam tu. Bye hotel. Kita dah nak balik. This hotel memang okay lah. For the price, ada orang tanya tahu dekat story nanti share hotel. Hotel ni VL Hotel. So far it's worth it. Worth it dengan harga. Cuma kita orang tak mandi lah dalam bathtub. Tak sempat tu. Tak sempat. So we going to airport. Bye-bye. Kita dah nak balik. Dah nak balik. Yuhu. Tapi lapar. Sebab aku dah berak 2-3 kali tahu hari ni. Kelaparan tu sangat menyulah. Sangat terasa. Quick haul. Firstly pagi-pagi kita orang tadi beli benda paling penting. Ini kalau korang beli masuk dalam masakan sangat sedap. Bawang goreng Thailand. Takkan sama bawang goreng sana dengan kat Malaysia. This one and only. Dekat Watson pagi tadi kita beli ni dengan lipstick ni sebab I need lotion and this is the kecil one. And oh my god, ni I save untuk last sebab ini paling best purchase hari ni. Kita orang beli 2 perfume dekat Butterfly, satu bau galangas and sticky mango rice. Sticky mango rice ni sebiji. Macam kau bau sticky mango rice. Love it. Tapi kita beli yang kecil je sebab yang besar takut tak muat nak. Tak muat masuk luggage lah kan. Masuk bag. Kita kan tak ambil luggage. Cerita dia. Okay, yang ini dia bagi free. Tapi disebabkan pagi tadi aku lupa makan pergi berak. Ada orang yang lain ambil yang free tu. Jadi hak milik dia. Faham? Kenapa kita cerita pasal berak? Oh my god, this is Eve and Body haul. I habis dalam 1,700, which is around 240. Nyah, kau beli apa Nyah? I beli 10 produk mata. Mata saja sebab itu paling ringan. Tapi kita sempat grab satu perfume Thailand which is Bon Boni Jano Official. Yang ini je yang antara 3 paling sedap. Bau dia sangat macam merdu macam tu. Powdery merdu. Nyaman. Okay. First kita beli Mediheal Lips ni yang ini ada 50% off dalam RM10. Tapi colour dia sangat cantik, sangat natural. Lagi-lagi kalau kita tak pakai lipstick. I beli mask ni. Ingatkan dia tulis 5 pieces ke apa. Tak, satu je not. Tapi dia macam complicated nak pakai. So sebab tu dia macam mahal. Tapi boleh lah. Mungkin kita pakai lepas tu jadi cantik. Siapa tahu. Kita beli Melinda punya eyeliner oil. Yang ini apa dia tulis ni? Melinda Twist Up Eyeliner. Pencil eyeliner. Itulah. Warna brown. Memang tahan. Dia macam hilang tak hilang-hilang. Kita beli Brown E. Yang ini yang powder punya. Lagi produk mata. Brown E untuk kening yang dah tinggal colourkan je. Tadi ni I colourkan pakai tu. I suka. Lepas tu ni apa? Oh, scrub. Kita dapat beli scrub kecil macam ni. Pakai sekali 2 habis. Lepas tu. Oh, ni brown setting. Apa sebab ada packaging ni ke? Oh, sebab tadi I dah try. Ini dia macam clear brown. Nanti kalau jumpa I tunjuk. Yang ini Miss Tint punya produk brown. Color apa ni? Liquid liner. Ni color coklat. Sini semua beli color coklat kan? Betul. Melinda punya ni apa? Chocolate rock eyeliner. Oh my god. This one good. Like, dia tak hilang. It stay where it does. Korang kalau pergi Hatnyai, tak hanya apa pergi Eve and Boy ke mana ke, beli Skin Lab punya bro gigi. Good. Selalu chip-chip. Oh, this is like I try tadi kan. So yang Perfectionist, yang ni dia sangat halus and good we love. Yang ni collagen coco nampak macam menarik. So kita nak cuba. Oh, ni pun nampak macam menarik. Lip oil. Nampak tak colour dia? Adakah dia Dior yang jadi-jadian? Mungkin. Oh, yang ini eyeshadow sticks. Dia mungkin nak suruh I beli yang shimmer. Lepas tu I nak matte. Dia bagi colour ni. Oh my god, comelnya baju Kak Su. Korang kalau nak pergi Central Hatnyai, pergi Prem, pergi tengok baju dia. So cute. Tu macam senang jadikan eyeshadow. Pun nak buat shading hidung semua.
Love. Ada lagi berapa barang? Banyak. Lepas tu dia ada bagi free gift lagi. Love free gift. Next is a slim eyebrow. Ni sangat murah. Lepas tu I rasa kalau dia cantik, so I beli. Ni dia bagi free je ni ni lah I kata brow fix tu, yang dia kata clear tapi boleh tahankan brow. So kita akan cuba. Eyebrow lah. Ni free glow tint. Tapi kalau dia macam orange. But it's okay. That's it from Eve and Boy. Tapi kita ada lagi. I pergi kedai Prem dekat Central Festival kan. Itu adalah kedai baju yang I sangat suka. Dia jual baju, dia jual bag. Look at this baju, man. Like, ni t-shirt dia sangat berkualiti, dalam 20 lebih. Tapi macam very stretchy, very nice. Material dia nice yang sedap gila. Ini yang biasa je, dia putih. Kalau datang sini, I akan pergi kedai tu beli t-shirt dia. Tapi dia banyak dress. Saya je tak muat. Dress tu kalau awak kecil, awak muat. Awak lah orangnya. Awak lah yang diperlukan. Yang ini colour macam coklat. So dia ada frame kat sini. Dia ada yang kosong, dia ada yang tulisan. Tulisan ni mahal dalam 10 baht. Macam tu. Yang penting dia cuter. This is my sister dress. I nak tunjuk sebab it a cuter. So dia macam ni. Nampak tak? Dia macam ni. Nampak biasa je kan? Oh, dia bukan biasa saja. Bawah dia ada macam tu. Harga dia berapa Kak Ina? 350. Orang RM40 kurang. Material sangat A+ cantik. Material dia lagi cantik daripada Asin Nak Market ke Greenway ke. You have to touch it. Good. Last one. This is, I said if good, you know. I said, tadi kan, sebenarnya dia ada 2 colour. Lepas tu kita macam, bang, lagi satu tu, mana nak tengok? Sebab nak pilih kan. Dia kata, lagi satu tu, lagi sebulan baru sampai. I cakap, ambil. Ini dia. Kenapa kat sini collab dia sangat cuter. Ini dia Doraemon Thailand dekat 7E. Harga dia berapa? Dah convert dalam 40 lebih. RM1 sangat besar, sangat comel. Love. Sebab dia kuning, sebab dia Doraemon. Sebab orang cakap I dengan Doraemon sama. Kami dari perut yang sama. Okay, itu saja haul saya untuk hari ni. Itu saja duit yang dah habis. Semuanya kecil-kecil, harap tak lebihlah 7 kilo kita. Kita jumpa esok, apa je yang kita dapat sebelum balik. Bye. Let me know dekat comment section, korang nak tengok ke produk-produk mata tu, adakah dia berguna ke tak? Korang komen, nanti I balas. Okay, jangan lupa subscribe saya, Bibi Ikan Malik. Bye-bye.